Hai, Assalamualaikum. Saya nak makan. Saya nak ayam gepuk Tok Global, saya nak set D. Combo ke ala carte? Saya nak ala carte. Ala carte sama. Saya nak yang paling pedas. Ada? Pedas ada. Ada. Okey, baik. Itu saja. Okey, baik. Ayam gepuk Tok Global ni diinspirasikan daripada 6 founder, yang mana semua founder itu adalah alumni UIA. So alumni UIA yang mana dulu awalnya mereka buat pada tahun 2020 tak salah saya di Mahalah Zubir. So maksudnya kita buat kedai kecil di dalam kampus tu lah. Okay, Alhamdulillah kita sekarang dah mencapai 40 outlet seluruh Malaysia kecuali Pantai Timur, Sabah dan Sarawak lah. Cabaran tu banyak, tapi paling yang mencabar dia macam mana kami di Ayam Gepuk Tok Global ni nak memastikan kualiti itu berketepatan untuk mendapatkan customer experience tu. Ayam Gepuk Tok Global ni bukan dibesarkan melalui kuantiti, tapi kami dibesarkan dan menitik beratkan melalui kualiti. Salah satu core value kami ni adalah sincerity, keikhlasan. Yang mana kita semua tahu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis sangat menitik beratkan tentang zakat. Kami di Ayam Gepuk Tok Global ni, apa yang kami dapat setiap tahun pada bulan 8, kami akan kembali kepada society based on company punya side. So benda tu yang mendekatkan kami dengan masyarakat, dan saya yakin zakat tu wajib, sangat wajib, dan itu titik yang mana keberkatan untuk Ayam Gepuk Tok Global tu dapat. So benda ni bukan daripada founder saja, dan dia akan melibatkan semua team management dan team yang bekerja dengan Ayam Gepuk tu sendiri. Kami rasa kami nak tengok saluran zakat kami ni berada di dalam orang yang tepat, berada di dalam sistem yang tepat, supaya apa yang kami harap, zakat yang kami Ayam Gepuk Tok Global keluarkan ni dapat disalurkan kepada orang yang tepat juga. Satu je kita kena yakin dalam diri kita, ataupun diri siapa-siapa pun kita kena yakin yang mana rezeki tidak pernah kurang kalau kita keluarkan zakat tu. Itu adalah janji. Kita boleh buka hadis, kita boleh buka Al-Quran, yang mana rezeki infak ataupun rezeki zakat tu yang kita keluarkan tu tak pernah akan kurangkan harta kita.